Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurindaini binti Mazlan daripada kelas PT2 S26. Hari ini saya akan membentangkan tentang refleksi pengajaran yang telah saya laksanakan bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan tahun 1 yang bertajuk kebersihan diri. Terdapat beberapa kekuatan yang telah dikenal pasti, antaranya ialah efek induksi yang berjaya menarik minat murid melalui penggunaan lagu kepala, bahu, lutut dan kaki. Aktiviti ni dia bukan sahaja menyeronokkan, tetapi dia membantu murid untuk mengingat anggota badan ni dengan lebih mudah dan cepat kerana dia melibatkan pergerakan dan juga nyanyian. Contohnya, murid dapat menyentuh anggota badan mereka sendiri sambil menyanyi sekaligus meningkatkan fokus mereka pada awal PDP. Yang kedua adalah penggunaan slide pengajaran interaktif juga membantu murid ni memahami sesuatu pengajaran ni secara visual, terutamanya bagi murid tahun 1 lah. Dia mempunyai tahap kefahaman yang rendah dan singkat, jadi dia memerlukan visual dengan lebih banyak. Sebagai contoh, saya telah memaparkan gambar anggota badan lelaki dan juga perempuan dalam slide Canva bagi memudahkan murid ni membezakan dan juga mengenal pasti anggota badan ni lelaki dan juga perempuan selaras dengan objektif pembelajaran saya, iaitu murid ni dia dapat mengetahui anggota tubuh lelaki dan juga perempuan. Yang ketiga adalah penglibatan murid ni secara aktif melalui kuis digital seperti ZEP lah, yang dapat meningkatkan minat dan juga keseronokan untuk belajar. Contohnya, penggunaan spindle wheel ni dia membuatkan murid ni lebih teruja untuk menjawab soalan. Jadi, akhir sekali adalah lembaran kerja yang diberikan dapat mengukuhkan pemahaman murid, kerana lembaran kerja ni saya telah memberikan tugasan kepada mereka untuk menyiapkan di rumah. Dengan lembaran kerja ni mereka dapat mengaplikasikan semula apa yang telah mereka pelajari pada PDP tersebut. Contohnya, tugasan tersebut meminta mereka untuk mengisi tempat kosong berkaitan anggota tubuh badan. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kelemahan dalam aktiviti PDP ini. Antaranya ialah kebergantungan kepada teknologi yang boleh menghadkan fleksibiliti saya sebagai bakal guru dalam menyampaikan pengajaran. Apabila guru ni terlalu bergantung kepada bahan digital, keadaan pengajaran dia ni kurang pelbagai dan lebih tertumpu kepada skrip sahaja. Bagi contoh, murid ni dia hanya berinteraksi dengan slide dan kuis sahaja tanpa melibatkan aktiviti lain seperti penggunaan bahan maujud dan juga pergerakan fizikal. Yang kedua adalah kurangnya aktiviti pembelajaran secara praktikal lah, yang contohnya murid ni dia hanya melihat cara menjaga kebersihan diri ni melalui slide sahaja tanpa membuat demonstrasi seperti memotong kuku, memerus gigi dan sebagainya. Yang ketiga adalah aktiviti kuis digital ni dia boleh menjejaskan penglibatan murid secara aktif lah, kerana hanya murid yang terpilih sahaja melalui spindle wheel yang boleh menjawab soalan, manakala murid yang lain hanya pemerhati kepada rakan mereka. Contohnya, sebahagian murid ni dia mungkin boleh hilang fokus kerana tak terlibat secara aktif dalam aktiviti kuis. Yang terakhir adalah pendekatan PDP yang digunakan tidak memenuhi gaya pembelajaran murid, khususnya murid kinestetik ni dia lebih memerlukan aktiviti yang melibatkan pergerakan, penggunaan bahan maujud untuk mereka sentuh dan melihat secara konkret untuk memahami satu konsep lah. Contohnya, murid jenis ni dia mungkin sukar untuk memberi tumpuan ataupun fokus jika hanya melihat slide tanpa melakukan aktiviti fizikal. Dari aspek opportunity dan juga peluang pula, PDP ni mempunyai potensi yang baik untuk diperkembangkan. Yang pertama adalah penggunaan teknologi seperti slide interaktif dan kuis digital menjadikan PDP ni lebih menarik serta memudahkan murid untuk memahami isi pelajaran. Contohnya, murid ni dapat melihat gambar tubuh badan lelaki dan juga perempuan melalui slide dengan jelas, yang menjadikan mereka ni lebih fokus dan mudah untuk ingat konsep yang diajar. Yang kedua adalah aktiviti interaktif iaitu kuis dapat meningkatkan minat dan motivasi murid untuk belajar. Walaupun hanya sebahagian murid yang terpilih sahaja untuk menjawab soalan, aktiviti ini tetap mengekalkan perhatian semua murid dalam kelas. Yang ketiga adalah PDP ni dia memberikan peluang untuk murid membentuk amalan kebersihan diri sejak awal lagi. Contohnya, murid ini dapat mempraktikkan tabiat mencuci tangan, jaga kebersihan diri dengan bersih, mandi setiap hari dan sebagainya. Yang terakhir adalah
Topik ini dia diajar untuk memudahkan murid untuk mengaitkan dengan kehidupan seharian mereka lah, yang menjadikan pembelajaran ini lebih bermakna dan mudah difahami. Contohnya, murid memahami kepentingan untuk jaga kebersihan diri sebelum ke sekolah. Jadi mereka ni boleh mengamalkannya sendiri dalam rutin harian. Okey, namun begitu terdapat beberapa ancaman yang perlu diberikan perhatian lah. Antaranya ialah masalah caparan internet ataupun kerosakan peralatan ICT yang boleh mengganggu kelancaran PDP. Contohnya, komputer ataupun projektor tak berfungsi, guru ni gagal untuk memaparkan slide Canva yang boleh membantu guru ni untuk menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan mudah kepada murid. Okey, selain tu gangguan disiplin. Maksudnya kat sini murid ni mungkin akan membuat bising ataupun berebut untuk menjawab soalan ketika kuis digital berlangsung. Okey, yang ketiga adalah perbezaan latar belakang murid yang boleh juga menjejaskan tahap kefahaman mereka. Contohnya, murid yang kurang didedahkan kepada amalan kebersihan di rumah ni, mereka mungkin sukar untuk memahami kepentingannya, dan kat situlah ibu bapa ni perlulah memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak mereka dalam menjaga kebersihan diri. Okey, akhir sekali, kekangan masa yang boleh menyebabkan tak semua aktiviti dapat dilaksanakan dengan sempurna. Contohnya, guru ni mungkin tak sempat buat aktiviti penutup secara menyeluruh kerana penggunaan teknologi bagi pengajaran interaktif ni yang pelbagai dan mengambil masa yang lama untuk mengakses internet. Okey, sehubungan dengan itu, terdapat juga beberapa cadangan penambahbaikan bagi kelemahan PDP yang dijalankan. Antaranya ialah guru ni perlulah menyediakan bahan-bahan mengajar yang konkret dan mawjud, seperti membawa model anggota badan yang mawjud ataupun peralatan kebersihan yang sebenar supaya murid dapat melihat dan juga menyentuh secara langsung. Contohnya, guru ni dia boleh membawa sabun, tuala dan juga pengepit kuku untuk menunjukkan cara-cara untuk membasuh tangan dengan betul, mandi dan memotong kuku. Okey, selain itu, guru boleh menjalankan aktiviti pembelajaran secara praktikal lah, seperti meminta murid untuk membuat demonstrasi langkah untuk mencuci tangan dengan betul dalam kelas. Seterusnya, penglibatan murid ni perlulah menyeluruh dengan menggunakan kaedah seperti menjawab secara serentak ataupun menggunakan kad jawapan supaya semua murid ni aktif dan memainkan peranan masing-masing. Okey, akhir sekali adalah pemberian ganjaran dan pujian seperti tepukan ataupun hadiah kecil-kecilan untuk meningkatkan motivasi murid dan menggalakkan mereka untuk terus melibatkan diri dalam PDP. Sekian, terima kasih.